Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dan rakan-rakan akan membentangkan tajuk teknik penggunaan dan pengintegrasian sumber serta objek pembangunan digital. Kami akan memberi tumpuan kepada 3 konsep utama iaitu reuse, repurpose ataupun reproduce dan recreate. Okey, sebelum kami memulakan perbentangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan dahulu ahli kumpulan. Yang pertamanya adalah saya sendiri, Nur Aisyah binti Rusli. Kemudian pembentang kedua, Nur Syahirah Afikah binti Hamzah. Dan yang terakhir adalah Muhammad Khairul Amin bin Awan Saad. Saya akan memulakan perbentangan ini dengan bahagian pengenalan. Seperti yang kita tahu, dalam era digital yang semakin berkembang ini, penggunaan teknologi dalam pendidikan telah menjadi satu keperluan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Okey, pengintegrasian sumber dan objek pembangunan digital akan dapat memperkaya pengalaman pembelajaran dan dalam masa yang sama akan dapat membantu untuk mencapai objektif pendidikan dengan lebih efektif. Okey, saya akan terangkan penggunaan sumber digital ni merujuk kepada bagaimana guru ataupun pelajar memanfaatkan bahan digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Manakala pengintegrasian sumber digital pula merujuk kepada bagaimana cara bahan digital itu diolah, disesuaikan dan digunakan secara berkesan dalam kurikulum bagi menyokong objektif pembelajaran. Sumber pembangunan digital merujuk kepada bahan ataupun kandungan digital yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh sumber pembangunan digital ni adalah video pendidikan, modul interaktif, e-buku, aplikasi pembelajaran dan laman web pendidikan. Manakala untuk objek pembangunan digital pula adalah komponen ataupun elemen individu yang membentuk sumber digital seperti image, grafik, audio dan animasi. Menurut kajian oleh Hassan dan Zainal 2022, pengintegrasian teknologi dalam pendidikan akan dapat meningkatkan pemahaman pelajar dan menggalakkan pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi, untuk memanfaatkan sepenuhnya teknologi dalam pendidikan, teknik penggunaan dan pengintegrasian sumber serta objek perlu difahami dan teknik tersebut perlu diaplikasikan dengan cara yang betul lah. Antara teknik yang dimaksudkan adalah yang pertama reuse dan yang kedua repurpose ataupun reproduce dan yang terakhir adalah recreate. Mari kita mulakan dengan teknik yang pertama iaitu reuse ataupun dalam bahasa Melayunya adalah penggunaan semula. Apa itu reuse? Okey, reuse ni sebenarnya merujuk kepada penggunaan semula sumber ataupun bahan digital ataupun objek pembangunan sedia ada tanpa melakukan sebarang pengubahsuaian. Okay, dalam erti kata lain iaitu kita mengambil bahan tersebut terus digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran tanpa membuat apa-apa perubahan. Okey, sebenarnya dalam pendidikan kaedah reuse ini sangat membantu kerana dapat menjimatkan masa guru untuk menyediakan bahan. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya guru perlu memastikan bahan yang digunakan tu mestilah berkualiti dan relevan dengan keperluan murid lah supaya dapat mencapai objektif pembelajaran. Untuk memberikan lebih kefahaman, saya akan memberikan 2 contoh bagi teknik reuse ni. Dan yang pertamanya adalah contoh dari segi bahan pengajaran dan yang keduanya adalah dari segi objek pembelajaran digital. Baiklah, contoh yang pertama adalah dengan menggunakan semula bahan pengajaran iaitu guru menggunakan semula video pendidikan sedia ada dari YouTube. Misalnya, seorang guru bahasa Melayu yang ingin mengajar mengenai topik kata adjektif boleh menggunakan semula video pendidikan berkaitan dengan topik kata adjektif ni. Dalam pengajaran, guru boleh memainkan video interaktif
yang menerangkan konsep kata adjektif dengan jelas melalui animasi dan ilustrasi yang menarik daripada video yang digunakan lah. Dengan cara ini, guru tidak perlu menghasilkan video yang baru, sebaliknya memanfaatkan sumber sedia ada untuk meningkatkan kefahaman pelajar. Jadi kat sinilah yang menunjukkan bagaimana teknik reuse digunakan dalam pembelajaran. Contoh yang kedua pula adalah objek pembelajaran digital, iaitu guru menggunakan semula template PowerPoint interaktif yang dimuat turun daripada internet untuk sesi pengajaran lah. Dalam hal ini, contohnya guru yang ingin mengajarkan sesuatu topik memuat turun PowerPoint daripada internet, kemudian menggunakan terus tanpa perlu mereka bentuk slide yang baru. Hal ini sebenarnya memudahkan penyampaian maklumat kepada murid secara visual dan interaktif dan menjadikan pembelajaran lebih menarik. Dalam masa yang sama dapat menjimatkan masa guru untuk menyiapkan bahan lah. Okey, daripada contoh yang diberikan, maka jelaslah bahawa sebenarnya teknik reuse ni membolehkan guru menggunakan sesuatu sumber yang sudah tersedia tanpa perlu menghabiskan masa dan tenaga untuk membangun bahan yang baru. Okey, sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang kedua. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang saya, Aisyah. Baiklah, saya Nur Syairah Afika akan membentangkan teknik yang seterusnya, iaitu reproduce atau repurpose. Baiklah, reproduce dan repurpose ini adalah menghasilkan semula bahan berdasarkan sumber asal dengan penyesuaian bahan sedia ada supaya sesuai dengan konteks atau objektif pembelajaran yang berbeza daripada tujuan asalnya. Proses ini merujuk kepada tindakan guru dalam mengolah atau mengubah bahan pengajaran yang telah sedia ada supaya lebih sesuai dengan konteks pembelajaran yang baharu. Hal ini boleh dilakukan dengan menyesuaikan bahan mengikut tahap pemahaman pelajar. Jadi yang kedua seterusnya mencakupi perubahan dalam format, kandungan atau cara penyampaian untuk meningkatkan relevansi pembelajaran. Jadi guru boleh melakukan perubahan dalam 3 aspek utama, iaitu format, kandungan dan cara penyampaian bagi memastikan bahan pengajaran lebih efektif. Guru boleh mengubah bahan bercetak kepada bahan digital seperti mengubah nota bertulis kepada slide PowerPoint ataupun video pembelajaran secara interaktif. Menukar teks panjang juga contoh menjadi peta minda, carta alih atau infografik bagi membantu pemahaman lebih cepat. Baik, yang ketiga, proses ini merangkumi mengenal pasti bahan sedia ada, menentukan keperluan baharu dan melakukan penyesuaian. Jadi guru perlu mengkaji bahan pengajaran yang sudah tersedia sama ada daripada buku teks, sumber dalam talian atau bahan pengajaran terdahulu. Jadi guru perlu memastikan bahan yang digunakan sesuai dengan gaya pembelajaran pelajar dan kaedah penilaian yang akan digunakan lah. Jadi guru boleh mengubah suai bahan berdasarkan keperluan yang telah dikenal pasti dengan mengambil kira elemen format, kandungan dan cara penyampaian. Guru juga boleh memastikan bahan yang dihasilkan masih mengekalkan ketepatan maklumat dan tidak menjejaskan objektif asal pembelajaran. Okey, yang keempat ialah guru perlu berfikir secara kreatif, cara memanfaatkan bahan sedia ada untuk tujuan yang baru. Guru perlu berfikiran kreatif dalam mengadaptasi bahan sedia ada untuk kita jadikan lebih relevan dan menarik bagi pelajar. Jadi ini boleh dilakukan dengan guru boleh menggunakan teknologi secara maksimum lah. Jadi guru juga boleh mengubah buku teks kepada e-modul interaktif dengan menggunakan aplikasi seperti Canva atau Google Slides. Guru boleh mewujudkan pembelajaran berasaskan permainan dengan menggunakan platform seperti Kahoot, Quizizz atau Wordwall.
Ini adalah contoh reproduce atau repurpose, yang ini hasil semula adalah termasuk seorang guru yang mengubah artikel daripada satu kursus atau subjek menjadi kuis interaktif untuk pelajar. Yang kedua, dapat menunjukkan bahan sedia ada boleh disesuaikan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Perisian yang boleh digunakan untuk menyokong pengubahsuaian ini ialah pengubahsuaian kandungan digital seperti Google Doc, Canva dan platform kuis seperti saya sebutkan tadi lah, Quizizz, Kahoot dan Wordwall. Baik, yang seterusnya ialah teknik recreate iaitu cipta semula yang melibatkan pembangunan semula bahan digital dari awal dengan konsep dan pendekatan yang lebih segar serta inovatif. Proses ini merujuk kepada pembangunan bahan pengajaran digital dari awal, bukannya sekadar mengubah suai bahan sedia ada. Jadi guru perlu mereka bentuk pembelajaran mencipta semula kandungan dengan menyesuaikan konsep dan pendekatan baharu yang lebih segar, relevan dan inovatif. Guru juga perlu menghasilkan kandungan yang lebih mesra, berguna, iaitu menggunakan bahan digital yang direka supaya mudah diakses oleh pelajar, sama ada dalam bentuk laman web, aplikasi mudah alih atau modul e-pembelajaran. Seterusnya, guru memastikan bahan lebih menarik dan interaktif. Elemen grafik, animasi, video serta audio digunakan untuk menambah baik penyampaian maklumat supaya lebih mudah difahami oleh pelajar. Baik, yang kedua ialah teknik ini digunakan apabila bahan sedia ada tidak lagi relevan atau memerlukan peningkatan ketara dalam penyampaian dan interaktiviti. Kadang-kala bahan pengajaran lama tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi, keperluan pembelajaran moden atau perubahan dalam kurikulum. Oleh itu, pembangunan semula bahan digital diperlukan apabila kandungan sudah lapuk. Contohnya modul ekonomi yang hanya merangkumi data kewangan lama mungkin perlu dikemas kini dengan data analisis semasa untuk memastikan ketepatan maklumat. Bahan yang tidak menarik minat pelajar, kaedah pembelajaran yang terlalu berpusatkan teks dan pasif boleh digantikan dengan pendekatan yang lebih interaktif seperti pembelajaran yang berasaskan permainan lah. Jadi yang ketiga, membina semula sumber pembelajaran dengan pendekatan yang lebih dinamik dan sesuai dengan keperluan semasa. Pembangunan semula bahan digital juga melibatkan penggunaan kaedah dan teknologi pembelajaran yang lebih dinamik dan fleksibel untuk memenuhi keperluan pelajar masa kini. Jadi guru perlu menyesuaikan pembelajaran dengan pelbagai gaya pembelajaran. Ada pelajar yang lebih cenderung kepada pembelajaran visual, auditori atau kinestetik. Jadi dengan pembangunan semula bahan digital, kandungan boleh disesuaikan untuk memenuhi gaya pembelajaran yang pelbagai. Yang keempat, menggunakan teknologi baharu seperti realiti maya, kecerdasan buatan iaitu AI atau pembelajaran berasaskan permainan atau kuis secara interaktif. Jadi AI ini boleh digunakan untuk mencipta tutor digital yang memberi maklum balas secara automatik kepada pelajar. Dapat juga membantu mereka lebih memahami konsep yang sukar. Teknik ini juga menggunakan elemen permainan dalam pembelajaran seperti cabaran, markah, papan skor dan hadiah maya untuk meningkatkan lagi motivasi pelajar. Contoh aplikasi yang kita boleh gunakan seperti Kahoot, Quizizz atau Minecraft Education Edition yang boleh digunakan untuk menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Baik, yang kelima ialah Recreate ini dapat menghasilkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Jadi matlamat utama pembangunan semula bahan digital adalah untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran dengan menjadikannya lebih menarik
dan interaktif. Pelajar lebih terlibat dalam pembelajaran iaitu aktiviti interaktif seperti simulasi, kuis dan projek kolaboratif yang dapat meningkatkan tahap pelibatan pelajar dalam kelas. Contoh recreate ialah yang pertama mencipta modul pembelajaran baharu yang mengandungi video, kuis dan aktiviti yang disesuaikan berdasarkan maklumat awal untuk memenuhi keperluan pelajar. Baik, contoh yang kedua, perisian yang dapat kita gunakan ialah seperti Canva, Powtoon, Animaker dan Articulate 360 boleh digunakan untuk mencipta semula objek pembelajaran. Berdasarkan slide yang ditunjukkan, jadual perbandingan ini membandingkan 3 teknik dalam menghasilkan bahan pembelajaran secara digital. Baik, untuk teknik yang pertama iaitu reuse, iaitu guna semula. Baik, definisi reuse adalah dengan menggunakan bahan sedia ada tanpa melakukan sebarang perubahan atau pengubahsuaian. Baik, contoh untuk teknik reuse ini, guru boleh menggunakan semula slide PowerPoint yang lama atau video dari YouTube dalam pengajaran. Baik, kelebihan teknik ini dapat menjimatkan masa kerana tidak perlu menghasilkan bahan baru. Ia juga sesuai untuk topik yang tidak memerlukan banyak perubahan. Baik, kekurangan teknik ini tidak fleksibel dengan keperluan pelajar kerana bahan mungkin tidak menepati tahap pemahaman atau konteks pembelajaran mereka. Selain itu, kekurangan juga kurang menarik jika digunakan berkali-kali tanpa penyesuaian. Baik, teknik yang kedua ialah reproduce atau repurpose. Baik, definisi teknik ini adalah untuk mengubah suaian bahan sedia ada agar lebih sesuai dengan keperluan dan objektif pembelajaran tertentu. Contoh teknik ini adalah dengan mengguna penyuntingan video asal untuk kita tambah lagi teks atau elemen interaktif atau menukar kandungan kepada infografik supaya lebih mudah difahami. Baik, kelebihan teknik pula lebih sesuai dengan keperluan dan tahap pemahaman pelajar. Ia juga boleh menyesuaikan bahan dengan format yang lebih menarik dan berkesan. Tetapi kekurangan teknik ni kita memerlukan sedikit usaha dan kemahiran untuk melakukan penyuntingan atau penyesuaian bahan. Seterusnya ialah teknik yang ketiga iaitu recreate. Jadi definisi teknik ini adalah dengan menghasilkan bahan baru dari awal tanpa menggunakan bahan sedia ada. Contoh teknik ini, kita boleh membina modul e-learning dengan animasi atau mencipta video pengajaran sendiri dengan menggunakan perisian seperti Animaker atau Canva. Jadi kelebihan teknik ini lebih menarik dan berkesan kerana direka khas untuk keperluan pembelajaran tertentu. Ia juga dapat dapat memastikan kandungan lebih relevan dan terkini. Walau bagaimanapun, kekurangan teknik ini kita memerlukan masa yang lebih panjang untuk menghasilkan bahan. Selain itu, memerlukan juga kemahiran dalam penggunaan perisian atau alat teknologi untuk membina bahan yang baru. Secara keseluruhannya, pemilihan teknik yang sesuai bergantung pada keperluan pengajaran, tahap pemahaman pelajar serta sumber masa dan kemahiran yang tersedia. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya iaitu Muhammad Khairul Amin. Baiklah, terima kasih kepada rakan-rakan saya sebentar tadi. Kita teruskan perkongsian ilmu kita hari ini dengan melihat kepada kenapa dan ataupun mengapa pentingnya kita menggunakan ini dalam kaedah pengajaran seorang guru lah kan. Seorang guru lah yang pastinya. Okey, yang pertama dari segi kaedah ini menjadikan pembelajaran lebih menarik dan juga interaktif. Kenapa di situ kita katakan menjadikan pelajaran ataupun pembelajaran lebih menarik? Hal ini dikatakan demikian kerana
bila kita gunakan teknologi yang telah ada, kita ubah balik, kita tambah baik dan kita kongsi baik dengan anak-anak pelajar kita, sudah tentu perkara seperti ini akan dapat menarik minat mereka. Kerana pelajar-pelajar zaman sekarang sudah tidak mahu lagi belajar secara tradisional, iaitu hanya mendengar, tetapi mereka juga ingin melihat, ingin mencuba dan ingin menggunakan teknologi. Dan seterusnya, kepentingan yang seterusnya adalah dari segi memudahkan guru dalam menyediakan bahan pengajaran yang efektif. Yang ini memanglah akan memudahkan kerja seorang guru untuk menggunakan bahan pengajaran yang efektif bagi membantu keberkesanan ataupun meningkatkan lagi kualiti penerimaan ilmu oleh pelajar-pelajar mereka. Okey, dan yang seterusnya kita lihat kepada kepentingan yang menggalakkan inovasi dalam pendidikan. Bila kita guna teknologi, maksudnya kita dah buat satu inovasi dalam pendidikan kita. Pendidikan yang pada zaman dahulunya adalah bersifat tradisional, hanya menggunakan mulut, tetapi kini kita menggunakan teknologi. Kita mengoptimumkan mengoptimumkan akses bahan kita ataupun inovasi-inovasi kita dalam pendidikan digital. Dan yang terakhir, kita mengoptimumkan sumber digital yang sedia ada. Setiap bahan-bahan yang telah dikongsikan oleh para guru, kita boleh guna. Maksudnya kita gunakan benda tu untuk kebaikan anak pelajar kita, kita mudahkan urusan kita tingkatkan kualiti pendidikan kita dan kita tarik minat pelajar kita. Itulah kenapa pentingnya kita menggunakan teknik-teknik sini. Seterusnya, kita lihat kepada cabaran. Apakah cabaran-cabaran ataupun apakah perkara-perkara yang menyebabkan teknik-teknik ini sukar untuk dilakukan oleh seorang guru. Okay, melihat kepada cabaran yang pertama, iaitu hak cipta berlesen dan bahan digital. Jadi hak cipta dan lesen bahan digital. Hak cipta ni memang kalau kita lihat dalam Google, YouTube, kita ada bahan-bahan teknologi ni, tapi dia dah jadi hak cipta orang. Maksudnya kita tak boleh guna. Kalau kita nak guna pun, kita kena minta izin dulu. Kalau kita minta izin, ambil masa lama pula. Itu salah satu cabaran kepada seorang guru lah untuk menggunakan bahan-bahan teknologi yang sedia ada ni. Yang seterusnya, dari segi kurangnya kemahiran dalam pengubahsuaian sumber digital. Yang ini sudah tentulah memang ada, sebab tak semua orang tahu, tak semua orang pakar nak ubah perkara-perkara digital ni. Lagipun zaman dulu kita tak guna sangat perkara-perkara teknologi digital ni, tetapi pada zaman kini kita mengoptimumkan sumber-sumber digital. Namun kemahiran-kemahiran yang perlu ada oleh seorang guru itu masih perlu ditingkatkan. Maksudnya tak semua guru tahu, dan hal ini akan menyebabkan kesukaran untuk kita gunakan teknologi ni. Dan yang terakhir, dari segi kita nak pilih sumber yang sesuai dan berkualiti dengan tahap pendidikan anak-anak pelajar kita. Ini tak semua bahan-bahan di internet ataupun teknologi ni sesuai untuk kita gunakan, untuk kita aplikasikan dalam pendidikan kita. Hal ini disebabkan oleh dari segi tahap dia, dari segi input-input yang ada dalam inovasi itu sendiri, dan juga kualiti dia. Maksudnya kita nak tengok kepada berkualiti ataupun tak teknologi ataupun inovasi itu untuk kita aplikasikan dan kita gunakan dalam sesi PDP kita. Okey, bila kita ada cabaran, tentu kita kena fikirkan jalan penyelesaian. Okey, jalan penyelesaian yang pertama, kita menggunakan bahan berlesen terbuka. Bahan berlesen terbuka ni contohlah, saya bagi contoh yang paling mudah, kita gunakan Creative Commons. Itu yang berlesen terbuka. Maksudnya kita tak perlu minta izin, kita tak perlu nak tunggu, kita tak perlu nak orang kata setiap masa tu kita nak check dah dapat ke belum, dah boleh guna ke belum. Maksudnya kita guna bahan berlesen terbuka, kita boleh guna bila masa, kat mana kita nak. Itu sangat memudahkan. Dan yang kedua, kita mengikuti kursus ataupun latihan tentang pembangunan bahan digital.
Yang ini saya kira wajiblah untuk setiap guru pada zaman kini ataupun pada abad 21 ini untuk kita ikut, untuk kita masuk dan menyertai pelbagai kursus yang mampu untuk meningkatkan lagi kemahiran digital kita lah. Kan? Sebab pendidikan zaman sekarang pun dah menuju ke arah pendidikan abad ke-21. Maksudnya pendidikan yang holistik, pendidikan yang menggunakan teknologi komunikasi. Kita perlu mahir dalam teknologi untuk kita aplikasikan dalam PDP kita agar murid-murid kita ni tahu dan lebih seronok untuk belajar. Dan yang seterusnya, kita menilai kesesuaian bahan sebelum kita gunakan. Maksudnya kita tak ambil terus teknologi tu ataupun bahan inovasi tu untuk kita gunakan dalam PDP. Sebelum kita ambil tu, kita tengok dulu kesesuaian dia, sesuai ataupun tak, menepati ataupun tak, berkualiti ataupun tak. Di sini bila kita menilai kesesuaian bahan tu, kita akan mampu meningkatkan ataupun mengoptimumkan kualiti pendidikan dan sesi pengajaran kita. Okey, kesimpulannya, teknik reuse, repurpose dan recreate ni akan membantu seorang guru untuk meningkatkan lagi keberkesanan bahan pengajaran digital mereka lah. Dan guru-guru ni kena bijak. Guru-guru mesti bijak untuk memilih strategi yang sesuai mengikut keperluan pembelajaran. Maksudnya guru-guru kena ada inisiatif untuk menilai, untuk memilih, untuk melihat keseluruhan inovasi ataupun bahan-bahan digital tu agar kualiti pendidikan tu terjamin. Dan teknologi digital ni kita boleh manfaatkan secara maksimum seandainya kita gunakan dengan baik. Sebab kita tahu teknologi digital ni dia ada kelebihan dan dia juga ada kekurangan. Tetapi sekiranya kita menggunakan dengan baik, sudah tentu perkara ataupun perihal-perihal yang baik saja akan kita tuai. Sekian saja perkongsian ilmu daripada kami. Sekian, terima kasih.